Oh yo, hujan. Oh tengok ESN. Oi. Wah ini IGL pun ada sini ya. Janji suara okey. Jangan jerit sini ya. Aku lempang sekarang. $1 meter 2 fotografer mari. X7. Sap. Tengok ini kereta. Kita sudah tahu dekat mana. Hari ini datang TG Motorsport. So actually semua orang sudah tahu lah TG sini dia buat suspension. Tengok. Hari tu dia orang launching ini kereta. Racing punya. Dia akan pergi MSF. Hari ni kita bawa kita punya Haji Roku. Mari sini. Tapi bukan tukar exhaust lah. Dengan bukan letak Taiwan bar lah. Kita letak ni. Mesti ada mah. Kereta tak laju tapi mesti barang ada. Dekat sana. Luffy X7. Kenapa kita always guna Luffy OBD meter? Sebab kan bukan semua orang dapat beli Defi. That's why kita recommend kalau yorang nak main kereta tak semestinya kena guna banyak duit apa. Spend within your budget. Ini semua boleh tengok. Oh yo, hujan. Tengok ESN. Oi. So ini Luffy X7 kan. Actually kita sudah review banyak kali lah. You orang boleh tengok Luffy punya social media semua. So ini meter masa install dekat kereta ni kan, dia boleh baca oil temp, water temp, gear oil temp, semua boleh. Intake temperature semua dapat baca. That's why kita main kereta kan, kita kena spend yang kita mampu. Jangan orang beli apa you tak boleh makan, tak boleh minum, you beli mahal-mahal tak kata guna mah. Betul. So nanti kita payung masa mereka install. Wah ini IGL pun ada sini ya. Actually ini kedai kan. Bos sini. Morning. Bukan morning. Sorry, afternoon. Handsome punya bos, semua orang tahu. Ini dari Taiwan. SS1. Dia adjustable tapi hari tu aku sudah duduk dekat kereta Luffy lah, kereta Luffy semua. Dia punya temper semua boleh set. Dia punya high-low soft hard semua dapat set. So ada apa boleh check out lah. Tapi kita punya Haji Roku ni tak boleh. Kita kena guna SR. So tak ada no chance to try. Sini diorang juga ada jual ni. Dia punya TEG intake. Ini aku pun first time aku nampak. Ni spoon punya mini lah. So intake dia punya box, dia punya apa tube semua. Sini ada. Luffy OBD meter sini ada jual. So siapa-siapa dekat Selayang sini, near Selayang dia punya kedai. Boleh datang lah. Siapa belum join boleh join. Ini kereta best punya. Sini chill spot lah, chill spot. Boleh duduk minum kopi, you boleh nyanyi, boleh karaoke, semua boleh. Janji suara okey. Jangan jerit sini ya. Aku lempang sekarang. Wah, banyak collaboration bos. Bos busy. Ni IGL dengan TG. Dia collaboration. So sini store lah, ada type 1 punya barang semua lah. So mereka actually dia orang buat banyak barang. Ini pun ada. Cantik So nanti mereka tengah busy. 1 meter 2 fotografer mari. Macam superstar aku. X7 ni tak ada tambah horsepower ini untuk estetik dengan functionality. Cable management mantap tengok dia letak tepi semua. Tepi atas sekali. Sebab sayang lah ini tak mau lekat. Ini 3M. Ini tinted. Nanti ada apa salah tukar je. Okay, siap. Ni. Aku letak sini lah. Senang nak tengok. So driving POV. Diorang kalau ada follow kan, ada yang sudah tahu lah F7 ni dia oil temp, water temp, ATF temp, exhaust temp, intake, air fuel ratio,
Ini aku tak tahu dia set apa ni, nanti aku tengok. So throttle semua ada, knocking pun dia dapat baca lah. So engine load semua ada. So tengok aku tekan. Semua ada. Tengok Z-Stack. Dia ini tak ada sebab Z-Stack ini dia ada dia punya ni tengok OBD. Kalau aku tukar OBD 20 meter, ni tak ada. Tapi function semua ada. Tengok aku tekan horn. Ni function semua ada. Ni lampu kasih dia terang ni. Masa Juru Auto City kita akan showcase lah. Kalau siapa-siapa minat meter ini, boleh lah beli dekat sana lah. Aku ingat aku suruh nak balik tak mau kerja lah. Kita tinggal exhaust. So next episode kita jumpa lagi. Bye bye.